Yeay! Assalamualaikum sahabat-sahabat. Jumpa lagi kita pagi ini. Masih awal pagi. Pagi ini The Silent Fisher 28 ingin casting lagi menggunakan soft plastik serba baru. Mata kail baru, soft plastik pun baru. Soft plastik sebelum ini banyak kena cukai. Hilang, tersangkut, kena gigit. Okey, jadi pagi ni ada strike ataupun tidak, kita tengok. Air surut kurang, jadi kita guna soft plastik. Harap ada strike. Okey, jom kita tengok ada strike ke tidak. Wih, ya Allah, ya Tuhanku. Dia tak sambar, dia gigit je. Alhamdulillah, strike. Strike yang pertama pagi ni. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah, strike yang pertama. Strike yang pertama menggunakan soft plastik, tapi kena lepaskan. Ikan ni tidak sihat, tengok cedera. Mesti kenapa ni. Okey, jadi kita lepaskan. Strike yang pertama. Kita lepaskan strike yang pertama sebab ikannya luka. Oh, seronok dia lari. Loh, dia makan. Dia gigit ekor, mana nak rasa. Tak tak tarik lah, tak sentak lah. Aduh, lucu lagi.
Alhamdulillah. Strike, ya Allah. Okey, ya Allah. Alhamdulillah. Oh, saiz manis-manis. Strike yang kedua. Alhamdulillah, ya Allah. Strike yang kedua pagi ni. Saiz. Alhamdulillah. Okey, yang ni boleh ambil. Sebab dia tak cedera. Dia tak cacat. Syukur padamu, ya Allah. Alhamdulillah. Strike kedua.